Jalan Istana Kelang akan ditutup sepenuhnya kepada kenderaan dari jam 7 hingga 10 pagi Khamis ini. Sempena perarakan diraja bersempena Majlis Perkahwinan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah di Istana Alam Shah. Penutupan dilakukan bagi memastikan persiapan serta kelancaran perarakan dari galeri Diraja Sultan Abdul Aziz ke Istana Alam Shah berjalan lancar. Laluan lain di sekitar Bandaraya Diraja Kelang kekal dibuka dengan kawalan polis trafik, manakala daerah lain di Selangor tidak terjejas. Orang ramai dinasihatkan merujuk hanya makluman rasmi PDRM bagi mengelak maklumat palsu berkaitan penutupan jalan. Majlis pernikahan Tengku Amir Shah dengan Cik Afzal Fadini Abdul Aziz dijadual berlangsung di Masjid Istana Diraja pada Khamis depan, manakala istiadat persandingan dan persantapan diraja akan diadakan pada 22 Oktober. Vanaka Malaysia buat julung kalinya menganjurkan kejohanan golf Vanaka Malaysia Charity Golf di Kelab Rahman Putra Malaysia, Sungai Buloh pada 3 Oktober 2025. Bukan sahaja menjadi tanda sokongan usaha kebajikan, peserta juga berpeluang membawa pulang hadiah menarik dan cabutan bertuah eksklusif. Jadi jangan lepaskan peluang anda.